Assalamualaikum semua. Okay, topik pagi ni beza main bola petang-petang dengan kawan-kawan versus training properly. Adik-adik, player, dengar kejap, okay? Main bola petang-petang ni dengan kawan ni serius tak salah pun. Tak salah langsung. Okay, sebab itulah yang akan buatkan kita jatuh cinta dengan bola. Sebab kita main tu kita boleh gelak-gelak, gaduh-gaduh sikit-sikit, menang kalah pun tak kisah. Yang penting kalau perlu dan kita enjoy. Tapi satu benda yang you all kena faham, main bola petang-petang ni is not training, tak sama. Main petang dengan kawan, biasanya kita akan main ikut suka-suka hati kita je. Kalau penat keluar, lagi masuk balik, tak kisah position, silap passing pun kita gelak, silap shooting pun kita gelak. It's good for fun, okay? Untuk fitness ringan pun baik, untuk bonding dengan kawan pun baik. Tapi it's not 100% membantu you akan menjadi pemain yang lebih baik. Mainlah, sekali kita cakap, okay, tak salah pun. Tapi, jangan skip training. Training properly ni, dia akan bring you to the next level. Because training ni ada tujuan. Setiap drill ada sebab. Setiap latihan ada fokus. Contoh, contoh, if hari ni you focus on first touch, you improve your first touch. First touch is very important sebab bila you with the first touch, dia akan menentukan direction mana you akan pergi. Apa decision making you akan buat next. Kalau first touch you ke laut, habis. Bola tu orang opponent akan ambil dengan senang. And for your information, at a higher level, coach or scouting dia akan tengok on the first touch player. That's antara benda terawal yang dia akan tengok apa player ni buat bila dia dapat bola. Okay. And latihan, bila kita latihan, kita boleh berlatih passing and movement. Lepas tu kita latih on fitness, speed, stamina. Dalam training ada disiplin sebab ada masa, ada mindset and ada target. So training dia ajar benda-benda yang main petang-petang tak ajar. Contoh, decision making bila kita penat. Apa yang kita nak buat? Positioning bila under pressure. Macam mana? Konsisten buat benda yang betul walaupun susah. Ini adalah training. Dan yang paling penting, disiplin. Okay? Sebab tu ramai yang boleh main bola, tapi tak ramai yang boleh main bola secara betul, secara sistem. Memang training ni penat, kadang-kadang boring. Sebab apa kita kena ulang benda yang sama? Tapi ulang benda yang sama ni lah yang akan membentuk pemain untuk menjadi pemain yang sebenar. Kalau target adik-adik semua, player-player semua just nak fun, okay, go ahead, main petang-petang. Tapi kalau ada impian nak pergi jauh, nak improve diri, nak jadi pemain yang lebih baik daripada semalam, go, training properly, buatlah training extra. Main petang-petang, go ahead, you boleh kekal. Tapi training ni kena put in place as number one priority. Satu untuk enjoy, satu untuk improve diri sendiri. Dan ingat, saya ulang lagi sekali, main bola boleh, okay? Tapi training lah yang akan membuatkan you all menjadi pemain yang berkualiti. Pilihan kat tangan you all semua adik-adik player. Dah remaja kan? Dah akhir balik kan? Jadi berlatihlah menggunakan akal daripada menggunakan emosi dan ikut kawan-kawan. Okay? Assalamualaikum.